Hi guys, welcome back to my channel, Rilana. Hi guys, hari ni kita nak bincangkan pasal pengajaran penting dari kes Sutamo Miyazaki dari Kak Ana yang kuat membebel, okey? 1. Keselamatan kanak-kanak adalah keutamaan ibu bapa. Ibu bapa perlu sentiasa berwaspada mendidik anak-anak tentang keselamatan diri dan memantau persekitaran mereka. Kedua, jenayah tidak pernah ada justifikasi latar belakang atau masalah peribadi tidak boleh menghalalkan perbuatan kejam. Macam orang dekat sebelah saya ni. Walaupun dia terlahir daripada keluarga yang kaya, tapi dia still ada masalah macam ni ya guys. Ketiga, peranan keluarga sangat penting ya guys. Komunikasi dan kepekaan ahli keluarga boleh membantu mengesan perubahan berbahaya lebih awal lagi. Jangan membuli ya guys, kerana buli boleh membuatkan seseorang itu tertekan dan mental. Guys, masalah mental perlu ditangani, bukan dipinggirkan atau menambah lagi masalah mental orang. Okey guys? Dan yang terakhir, media dan kandungan ekstrim perlu dikawal. Pendedahan tanpa kawalan kepada bahan ganas atau menyimpan boleh memberi kesan buruk kepada individu yang tidak stabil ya guys. Kesimpulannya, kes ini mengingatkan kita bahawa pencegahan lebih penting daripada hukuman melalui pendidikan, kesedaran, kesihatan mental agar tragedi sebegini tidak berulang lagi ya guys. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, bye. Jangan lupa leave a comment.